Tips kumpul RM100,000 dalam masa 3 tahun. Nak adakan simpanan RM100,000 dalam masa 3 tahun? Boleh tengok video ini sampai habis, save dan share untuk rujukan nanti. Di tangan saya sekarang ini ada 250 gram gold bar yang nilainya dah melebihi RM95,000. Berdasarkan prestasi harga emas sejak 20 tahun yang lalu, nilai emas meningkat secara purata 10% setiap tahun. Jadi, selepas 3 tahun, nilai 250 gram yang sama akan cecah nilainya sehingga RM100,000. Caranya sangat mudah. Tuan-puan hanya perlu konsisten menyimpan 7 gram sebulan dalam akaun Gap Public Gold selama 3 tahun, iaitu 36 bulan. Selepas 3 tahun, tuan-puan hanya perlu pergi ke cawangan Public Gold yang berdekatan dengan rumah tuan-puan dan ambil 250 gram gold bar ini dan pegang sendiri dalam tangan. Cara yang kedua, jika tuan-puan ada bajet yang lebih, ingin alihkan sebahagian simpanan daripada ASB, tabung haji, KWSP ataupun simpanan yang lain ke dalam bentuk emas, terus sahaja alihkan RM95,000 ke dalam 250 gram gold bar ini. Bagi pemilik bisnes, anda boleh gunakan 250 gram gold bar ini sebagai pusingan modal. Selain itu, gold bar yang sama boleh dijadikan sebagai deposit rumah ataupun boleh dijadikan sebagai dana kecemasan. Bila kita bekukan duit dalam bentuk emas, ia tak terjejas dengan inflasi dan yang paling utama, simpanan kita tak mudah bocor. Sekiranya tuan-puan nak alihkan 10% ataupun sebahagian simpanan dalam bentuk emas, boleh rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.